Subjek yang paling susah adalah matematik. Setuju? Biasa kalau Form 1 dah fail, Form 2 insya-Allah akan fail juga. Form 3 lagi fail. Makin banyak belajar, makin banyak tak faham. Sebab matematik ni subjek berantai. Kalau nak skor subjek ni, kena kuasai asas matematik. Untuk sekolah rendah, ada 3 perkara, iaitu operasi tambah, tolak, darab, bahagi. Lepas tu, sifir 1 hingga 12. Dan juga 4P, pecahan, perpuluhan, peratus dan pertukaran unit. Untuk sekolah menengah pula, ada 3 perkara, iaitu integer, algebra dan juga persamaan linear. Anak akan susah nak faham selagi tak kuasai asas matematik ni. So, kalau ada anak, tak kisahlah daripada tahun 1 sampai Form 5 yang matematiknya dapat E, D, boleh join tuition di Excellent Academy. Kat sini, dah ramai student yang gagal matematik boleh lulus. Ada banyak teknik yang cikgu akan ajar, yang biasa anak susah nak faham bila belajar kat sekolah. Yuran serendah RM40 je sebulan untuk 5 subjek teras. Jom daftar anak sekarang. Klik link di bio sekarang.